Ada tak anak-anak korang yang belum sunat lagi? Okey, jom dengar sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Amirul, Dr. Resident Klinik Nova. Okey, kita nak cerita beberapa kebaikan bersunat secara laser ni. Okey, yang pertama adalah kebaikan bersunat secara laser ni, dia mampu untuk mengurangkan risiko berlakunya pendarahan. Okey, kerana dengan cara potongan kita menggunakan haba yang panas tu mampu untuk mengecilkan saluran darah di sekitar potongan lah. Okey. Nombor dua, kebaikannya adalah dia mengurangkan risiko berlakunya jangkitan kuman pada kulit lah. Okey, dengan haba yang panas itu sebenarnya memberi satu kebaikan pada kulit di mana kuman susah untuk hidup pada suasana yang panas lah. Okey, dan kebaikan yang ketiga adalah sunat secara laser ni juga memberi potongan yang lebih kemas dan lebih mudah berbanding kaedah secara tradisional, iaitu menggunakan pisau ataupun gunting. Okey, terusnya juga kaedah potongan laser ni juga sebenarnya memberi ruang kepada kulit untuk pulih dengan lebih cepat lah. Bermakna luka sunat itu akan pulih dengan kadar yang lagi cepat berbanding kaedah tradisional yang biasa. Okey, dapat sesuatu tak? Okey, bye bye.